Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini atas 3 pertuduhan menyalahgunakan wang milik sebuah pertubuhan berjumlah RM21,000 5 tahun lalu. Abdul Aziz Harun, 50 tahun, membuat pengakuan itu selepas ia dibicarakan di hadapan Hakim Dato' Ahmad Kamal Arifin Ismail. Tertuduh yang juga bekas calon Parti Pejuang bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tun Tiram pada pilihan raya negeri PRN Johor 2022 serta bekas pengerusi Pertubuhan Jawatankuasa Pemilihan Dadah Daerah Johor Bahru didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah bank di Bandar Baru Permas Jaya pada 9 Oktober 2020, 29 November 2021 dan 31 Disember 2021. Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Siti Asmah Zainal Arifin mencadangkan jaminan RM15,000, namun peguam tertuduh Muhammad Rafiq Rashid Ali memohon jumlah lebih rendah atas alasan masalah kewangan dan tanggungan keluarga. Kes dikemukakan di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun sebatan serta denda jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 28 Mei depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen.